Inovasi CETEM. STEM, Pembentangan Inovasi CETEM, Celik Tokoh Empat Mazhab. Ahli kumpulan, saya Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Pendidikan Islam, bersama dua orang pelajar saya. Yang pertama, Nur Auni Nabihah binti Muhammad Syukur dari kelas 4 UTM dan Alia Fauzah binti Al-Malik Faisal juga dari kelas 4 UTM. Kami dari Sekolah Menengah Kebahasaan Pekan. Pengenalan. Pada sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai topik riwayat hidup tokoh empat mazhab dalam bidang sirah pendidikan Islam tingkatan 4, didapati murid-murid kelihatan bosan dan pasif menyebabkan majoriti murid banyak melakukan kesalahan di dalam latihan berkenaan topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tahap penguasaan mereka terhadap isi pembelajaran adalah rendah. Justru, kami menghasilkan inovasi CETEM, Celik Tokoh Empat Mazhab untuk mengatasi masalah tersebut. Inovasi ini merupakan suatu model pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan permainan silang kata. Objektif inovasi CETEM iaitu membantu murid tingkatan 4 UTM untuk menyatakan riwayat hidup tokoh empat mazhab dengan betul. Ciri-ciri inovasi CETEM. Inovasi ini terdiri daripada kad info dan permainan silang kata. Kad info mengandungi maklumat berkaitan riwayat hidup tokoh empat mazhab dan permainan silang kata pula mengandungi soalan-soalan untuk menentukan tahap penguasaan murid berkaitan persamaan dan perbezaan riwayat hidup tokoh empat mazhab. Langkah penggunaan inovasi. Yang pertama, memperkenalkan inovasi CETEM dan mengedarkannya kepada kumpulan murid. Yang kedua, kumpulan murid diminta untuk menggunakan dan menjawab semua soalan yang terdapat dalam inovasi tersebut. Muhammad bin Idris Idris Al-Syafi. Imam Abu Hanifah dilahirkan di Ibadat. Yang ketiga, wakil kumpulan murid yang berjaya menyiapkan tugasan tersebut dengan pantas dan betul setelah semakan guru diminta untuk menulis jawapan di papan putih. Yang keempat, semua kumpulan murid diminta untuk membaca setiap soalan yang terdapat dalam inovasi tersebut beserta jawapan yang betul secara kuat. Impak penggunaan inovasi. Yang pertama, murid dapat menyatakan riwayat hidup tokoh empat mazhab dengan betul. Hal ini berdasarkan markah ujian pasca setelah penggunaan inovasi yang menunjukkan semua murid dapat menjawab soalan dengan betul. Impak yang kedua, menarik minat murid untuk belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Impak yang ketiga, menerapkan elemen pembelajaran abad ke-21 seperti semangat berpasukan dan nilai ketelitian. Impak yang keempat, memudahkan dan meningkatkan keyakinan guru untuk mengajar. Dan yang kelima, berupaya menjimatkan masa guru mengajar, iaitu daripada 4 kepada 3 waktu. Cadangan penambahbaikan inovasi. Inovasi ini boleh ditambah baik dengan menambah satu huruf bantuan jawapan pada setiap kotak yang terdapat pada permainan silang kata untuk membantu murid menggunakan inovasi ini dengan lebih pantas. Itu sahaja untuk pembentangan inovasi CETEM, Celik Tokoh Empat Mazhab. Sekian, terima kasih.